Bila sebut tentang emas, tak kisahlah emas simpanan ke, emas perhiasan ke, kita takkan terlepas daripada satu perkara iaitu spread. Spread ni apa? Perbezaan harga beli emas dan harga jual emas. Tapi dekat sinilah yang ramai orang salah faham. Kita ingat barang kemas ni sama je macam gold bar spread dia. Yang mana mereka akan bagi alasan, alah baik pakai barang kemas, lagi untung, gold bar tak boleh simpan. Salah tuan-puan. Gold bar ni beza dia adalah spread yang lebih rendah berbanding barang kemas. Contoh, kalau barang kemas tak adanya kos upah dia tu RM5, RM10, RM20, tak ada. Gold bar je yang macam tu. Dah tu apa kaitannya dengan spread? Tuan-puan, yang ni bila kita nak jual emas tu balik, kita kena ingat, bila kita jual emas, kita takkan jual sekali dengan harga upah tau. Jadi kos upah ni lah sebenarnya yang menambah kos apabila kita beli emas. Tapi kalau gold bar ni tuan-puan, charge dia tak mahal. Even 20 gram pun tuan-puan, charge dia RM10 je. Tapi barang kemas ni, emas tu 2 gram, 3 gram cincin pun boleh mencecah sampai ratusan ringgit dia punya kos. Kalau lagi berat emas tu, lagilah mahal dia punya kos upah. Jadi tuan-puan, nak menyimpan emas, jangan simpan barang kemas. Tapi kalau nak pakai emas, belilah barang kemas. Saya tak cakap jangan beli barang kemas, tapi untuk tujuan simpanan, emas 999 ataupun gold bar adalah jauh lebih sesuai berbanding barang kemas. Nak mulakan simpanan, boleh tekan link di bio saya untuk mulakan simpanan. Salam emas dan kewangan, semoga konsisten menyimpan.